Okey, tag dalam HTML. Lihat muka surat 116. Okey. Jadi HTML ialah bahasa pengaturcaraan menggunakan kod-kod arahan yang dipanggil tag HTML. Okey, ia mudah difahami dan ditulis dalam bahasa biasa. Okey. Pembinaan atau cara HTML tidak memerlukan perisian yang khusus. Okay, tag HTML kita boleh type menggunakan perisian aplikasi Notepad dan fail tersebut kita simpan dengan nama atau format .html. Okey. Antara ciri dan sifatnya tag HTML tidak sensitif huruf. Maksudnya kita boleh type huruf besar atau huruf kecil. Okey. Tag HTML ditulis dalam kurungan. Okey. Tag HTML wujud dalam pasangan dan tag awal iaitu tag awal dan tag akhir. Okey, sebelum tu kita cuba ya. Okey, contoh ni kita punya papan kekunci keyboard. Okey. Okey, mana? Jadi mana kita tanda kurungan tu? Okey, iaitu di sebelah huruf M. Okey, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, boleh ya? Okey. Dan tag awal. Okey, tag akhir iaitu buka kurungan, dia ada lagi satu tanda mana kita guna tu? Tanda backslash pada papan kekunci mana? Di sini ya. Okey, jadi untuk lebih faham kita lihat. Okey, langkah pertama kita menggunakan perisian aplikasi Notepad. Okey, macam contoh mungkin kat sini dari komputer awak boleh search Notepad. Okey, yang keluar ni lah dia punya file barulah. Okey. Okey, jadi kita nak buat apa? Kita nak type tag awal, tag akhir. Okey. Jadi nak kena buat macam mana tadi? Okey, ini ya. Okey, buka. Sekejap ya. HTML. Okey. Enter. Okey. Yang apa tu? Yang ni ialah kita panggil apa tadi? Tag awal. Okey. Ni kita tekan enter. Okey, backslash HTML. Okey, yang ni ialah tag akhir. Okey. Jadi permulaan dan tamat atau cara. Okey, cuba kita lihat. Ya, mana tadi? Okey. Yang ni lah. Tadi tu pengenalan ya. Jadi inilah yang kita katakan tag HTML ditulis dalam kurungan. Okey, yang ni dalam kurungan. Dan tag HTML kita secara berpasangan. Maksudnya yang atas tu adalah tag awal dan yang bawah tu adalah tag akhir. Okey. Okey. Jadi tu baru pengenalan iaitu tag yang ni. Okey, seterusnya cikgu nak awak teruskan menaip dalam Notepad ni langkah 2, langkah 3, langkah 4. Langkah 5. Okey. Dan langkah 6. Okey, muka surat 118.